traceability ni, apa yang dikendaki ialah geolocation tu. Kita boleh buktikan ini map dia, ini kita punya geolokasi ni, di mana buah-buah ini di harvest, dituai, di pokok yang mana dan sebagainya. Kita tahu. Kita tahu tuan punya tanah tu. Kita ada geran dia, maknanya pemiliknya sahih dan sebagainya. Dan mereka mengamalkan, orang kata tadi, orang kata tu pertanian yang beretika. Itu penting. Itu cabaran yang kedua. Cabaran yang ketiga ialah tentang dari segi keperluan audit dan pelaporan. Sekarang ni kalau kadang-kadang kita ni shock sendiri, kita buat sesuatu tanpa orang audit kita, tanpa orang check kita tak tahu sama ada kita buat betul atau tidak. Tetapi dengan adanya sistem FGV Top ni, kita ni boleh diaudit dengan mudah. Sebab semuanya ada di dalam sistem yang dibuat secara digital.